Ada tadi kita test sikit kereta, main-main short fun. Tender belakang pun dia kurang sama kak. Sama lah dua-dua. Dua-dua tak power. Sekarang kita dekat tapak event Home of Motomaniacs. Berkabus pula Home of Motomaniacs, dekat mana kita buat car meet, kita buat drift meet, semua dekat sini. Jadi macam korang boleh tengok, sekarang ni kita tengah set up bagi lagi proper tempat ni untuk orang nak beratur for drift taxi. Motomaniacs punya counter kat sana. Ini B-Garage, bengkel under batteryku.com. So kalau korang nak servis kereta, korang nak overhaul engine ke apa, boleh datang. Kita ada ramai customer, dah lama dah beroperasi. Kita ada Academy Batteryku di mana kita train macam-macam jenis orang untuk buat macam-macam jenis bisnes. Dan dekat sinilah tapak event yang kita selalu buat drift, car meet dan sebagainya. Usually waktu New Year kita buat dulu, gempak, ramai, siap ada firework. Bukan New Year, sorry, Merdeka. Sekali dengan press conference kita. Jadi insyaAllah tahun depan pun kita buat bersama. Cuma sekarang ni video pasal drift meet. Inilah layout dia, dekat sini kita main sampailah ke belakang. Orang boleh tengok sekeliling sini, kereta akan beratur banyak dekat sini dan sebagainya. Setup kita dah bermula daripada lepas main Jumaat tadi sampai sekarang pukul berapa? Pukul berapa, Ceng? 9 malam. Tak habis lagi. Macam-macam lagi yang kita nak kena buat. Jadi ada few more stuff yang kita nak kena settlekan. So kalau korang tak datang tak tahu lah. Walaupun korang nak tengok video ni dah habis dah drift meet. Next drift meet korang make sure korang datang, okay? So itu saja untuk malam ni. Nak update sikit-sikit. Ada tadi kita test sikit kereta, main-main short fun. Untuk esok nak bawa orang taksi dan juga kereta kita yang lain juga yang kita akan bawa keluar esok, 32, S15 dan sebagainya. Hari ni hari event 6 hari bulan 12 2025 dekat Motomaniacs HQ. Ada few cars yang dah sampai dekat sana. Kereta biadab, kereta Abang Ali Irfan kita, kereta Abang Jebat kita daripada Kedah 4 biji Faris Azri punya gang. Dan kita ada kereta-kereta clutch kick. Aku bawa keluar kereta S14, nanti nak bawa keluar 32 pula. And soon kita akan bawa keluar kita punya car reveal S15. Yang itu korang kena tunggu. Aku boleh cakap sebab dah habis apa event time korang tengok video ni. So okay lah, best lah. Kali ni a bit more proper. Macam aku cakap semalam, kita buat all of the barricade, more safety, more power, and then layout pun kita ada adjust sikit dengan Mr. K, dengan adjustment, dengan Chinoise. So layout lagi proper. Yang datang pun semua kaki drift. So kita nak make sure layout ni proper untuk dia main. Walaupun kita main style-style kampung, but you know, everything comes with passion. So stay tuned, just enjoy the video. Nanti time kereta-kereta keluar, kau santai je, Usha. Drift meet brought to you by Astra Batteries, bateri pilihan mekanik. Bateri ada Sirium certification, bateri ada nationwide water test. Ush, kepala goyang bang. Goyang abang. Apa ni? Weh. Tolong, ni nampak bateri daripada saya. Abang buat apa bang? Itulah kenapa yang santai sangat. Memanglah saya nak bateri sebab apa? Sebab bateri Astra ada bagi percuma perlindungan kemalangan peribadi sehingga ada 7,000 tau. Ada nationwide warranty, ada Sirium lagi untuk semua model. Bateri Astra, Bateri pilihan mekanik. Astra, bateri pilihan mekanik.
So macam mana kan? Ramai tak ramai? Ramai tu. And tapi kau tengok mic pun busy. So sekarang tak apa lah, aku ganti mic jap untuk buat vlog. So macam tadi dia punya belagak, belanja sikit lagi siap nak langgar gua. Gua cakap sama kalau langgar aku habis lah. Sorry mic. Sorry mic. Gurau. Okay, macam dalam video yang korang dah tengok, kita dah habis sekarang lah 2:45 AM bro, 2:45 pagi baru nak habis. Bukan sebab event habis lambat ke apa, sebab kita orang nak lepaskan lagi Gian dua kereta ni. Kereta Nissan Silvia S14 by Motomaniac and Astra Batteries, dan juga kereta Nissan Silvia S15 by Choi Motorsport SR20 4 piston asap putih. Okay, so rim chrome memang tak sayang, langsung main drift. Tapi tak apa, owner banyak duit. Cermin pecah. Tadi tandem depan kita putus dengan dia. Tandem belakang pun lebih kurang sama kak. Sama lah dua-dua. Dua-dua tak power. Jadi, thank you Macam. Datang jauh 4 biji naik loader tau. Kita sampai, sebab Motomaniac sampai event kita sampai Motomaniac. Itu cerita dia sekarang. So, dalam video ni ala-ala aku nak shout out sikit. 1, 2, 3, 4 Januari event Modifighter Festival Malaysia Modifighter Festival. Nak juga Malaysia, bye. Aduh. Okay, Malaysia bukan Penang kan? Malaysia sebab satu Malaysia turun. Okay. Dia kalau manusia datang, dia bukan macam tadi. Oh, okay. Ada bantai kan? Saya bantai balik kan? Okay. Dia tak macam tadi. Dia ramai berduyun punya. Kalau taxi ride tu, kalau takat 10-15 biji tadi tak cukup. Dia 40. Mana abang kau? Sembang lah 40 itu Padang Serai 20 lebih lah. Sembang 40 lah. Tapi nanti 1, 2, 3, 4 confirm ramai. Sebab event 4 hari baik. Tayar confirm 60 biji kena bawa. Nanti kau pasangkan track lah. Cuma tayar. Kata ada ball. Jadi habis event ni S14. Perfect abang, tunjuk sikit. Ini kita punya Sifu lah tunjuk sikit. Yeah, ini Sifu. Kereta memang perform baik. Memang perform gila. Berapa event? Berapa event dah baik? Ibarat 3 lah, training, Padang Serai, event ni. Perform, tip-top, sebati baik. Boleh nampak beza saya bawa S14 dengan S15 tu. 15 jadi kelang kabut. Yang ini seat time. Nanti dah ada seat time kereta tu, okey lah. Kereta tu pun tak habis tune lagi. Lagi-lagi kita nak tunjuk, jom kita pergi tengok kereta S15. So S15 ni is our new project car yang kita launch malam ni actually. Exclusively Drift Meet ni memang sebenarnya untuk launch S15 ni. Siapa-siapa follow Instagram Motomaniac, confirm korang akan tengok konten kita orang keluar pasal new project car. And at the same time, kita ada banyak keluarkan teaser kat story juga. So this is the car. In a short period of time when we acquired this car, inilah yang kita dapat keluarkan. The full livery. Dia style-style macam Naoki Nakamura sikit lah kan. Macam style-style and style Japan. Tapi kita fusion kan dengan Astra Batteries. Bateri pilihan mekanik, bateri yang ada Sirim certification, bateri yang ada nationwide warranty assist, bateri yang ada personal accident coverage up to RM7,000. Orang kalau tak pakai Astra, aku tak tahu lagi apa yang korang nak. Sebab Astra ni dah macam-macam perks. User experience dia berlambak. Warranty 18 bulan. Kau tukar dekat sini, Kong dekat JB, tak ada masalah, kita datang selamatkan korang. If Kong, so far aku tengok bateri ni banyak yang kita dah jual more than 1 million units. And aku rasa ramai yang suka berpuas hati dengan servis Astra. And aku rasa less than 5% je yang claim warranty. Itulah dia kereta Nissan Silvia S15. So stay tune, kita akan buat a specific episode, specific series for this car. And kalau korang follow rapat-rapat, follow our journey, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang. Sebab because of you guys, kita dapat acquire this car, dapat untuk masuk drift scene, dapat untuk buat konten lah dengan drift kan. Kiranya apa yang kita dah buat dengan car culture sekarang, kita nak try buat, bukan try, kita nak give the best positive feedback, best positive content. Konten-konten yang kita nak keluarkan dekat drift punya scene ni, yang padu-padu mentah-mentah. Macam konten yang Nabil buat, macam Cheng buat. So itu je syarat dekat ni. Sifu gua bro. Mana ada Sifu? Ya no, Skal ni. So dia orang datang, kos sendiri, modal sendiri, dapat main taxi ride, boleh lah kumpul berapa je pun tak balik modal pun baik.
Asalkan dapat minum kopi malam-malam, okey lah. Kereta-kereta ni banyak yang datang. This time around memang ramai lah. Ramai yang datang. Merchandise pun alhamdulillah kita banyak jual. So kalau next time kita buat Drift Meet, jangan lupa follow Motomaniac kat all social media punya pages. Kita akan update if any events yang kita nak buat. Korang just stay tune. Collection semua limited. Habis-habis, kalau korang nak beli baju, pergi dekat www.motomania.ez.co ataupun dekat TikTok shop kita orang. See you guys in the next episode. Gua dah barai ni, bini aku pun dah mengamuk. Papa Roger, ciao.